Dia pun dah ada dengan saya, buat konten, gaduh, semua benda asyik gaduh je, betul tak? Hari ni Game dia macam ni. Geng dia memohon maaf orang yang cari satu seluar, satu baju. Saya tak kisah pun baju macam mana. Saya tak kisah, saya akan selamat datang ke channel lelaki Ira Shahrukhan. Janam satu jinari. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel lelaki Ira Saiful Ape Asmalela Lela Lela Lel. Itu apa? Ape. Lelaki Ira Esi Miza. Andainya aku bisa ke saat waktu. Andainya aku benar-benar lalu. Andainya aku benar. Untuk yang mana yang komen nak kami, kami dah comeback. Okay? Jumpa next hari, jumpa next hari, next video. Tengok video di malam ni, okay? Macam terpaksa je. Kenapa kalau mau terpaksa macam apa? Okey, kalau kami nak lelaki Ira lagi sekali kita dah sampai santai. Kau tahu tak kenapa kita tak sempat nak buat benda tu catwalk dekat DBS? Sebab kan adalah makhluk seorang manusia ni lambat. Kita ke channel lagi Iras Nazrul AIT. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Perbana dia manis. Dia muda-muda dia je keling diri di mana pada diri biasa. Dia tak adalah manis-manis sikit je. Bangun tu nampak rambut macam ni. Memang kayak gitu. Betul tak? Ini boleh. Memang tak ini. Aku nak ini jawab. Ini minyak. Takkan nak gue. Tapi aku tengok wayang. Pakai promo. Okey, apa dulu lagi? Tadi saya bersiap dulu, okay? Let's go. Jom, kita pergi tengok wayang. Let's go. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Semoga berjaya dunia akhirat lah. Kawan-kawan pun seronok tumpang bahagia. So, tahniah. Macam ni? Okey, tak nak tunjuk dah. Ni apa-apa dah. Shop sendiri, SS. RBSS, Rina Bengkak shop sendiri. Jangan jalan sangat. Ya, kau tu selalu duduk gini. Lalu ni aku nak tanya, nak jalan siapa kat mana ni? Duduk gini jalan. Awak dah beli beras? Nak beli kobis? Lagi tu. Encik, ada lah rupiah. Awak dah beli beras ke belum? Yalah, lengkuas ada tak lengkuas? Baby. Kau dari balik pergi tak duduk sekali ya sekarang. Tapi aku sesi ingat kau. Siapa nak beli Jing Fit boleh pergi kat Live Lokman berat lah ni. Sayang, berat lah. Ni asal video bongkok. Okey Mi, aku nak tanya lah. Engkau nak share ke Sophie? Tengok. Bos tak cukup rehat. Kita tolong saja kan. Please. Ada petik buku. Terima kasih lah. Sidi datang aku. Terima kasih. Aku nikahkan kau dengan kakakku Siti Rahimah binti Abdul Hamid dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Ada kata-kata nama Every. Kau layan ini untuk the show, untuk produk terbaru. Okey, ini tunjuk dia dah masuk. Okey, untuk pihak Masjid Sedayan, saya dah rekod Dia pilih bila dah masuk. Siti Azrina 29K. So, saya kau buat apa nama tu kau? Asmira. Aku buat Asmira yang petang boleh dapat Rising Star. Boleh? Balik bang. Apa ni? Aku nak tunjuk aku beli kopi baru. Kami pergi. Amin. Tumat pergi. Amin. Ya, nanti ada anda dah. Kau macam fake orang menangis. Tipu tu. Ni Kak El sangat faham Siti Azrina atau Rina AIT. And then itu saja daripada wartawan Mikael Rezenda.
rasa tak dapat bau ni. Kenapa busuk